Anda pernah bayang tak kalau satu hari kita kena isytihar bankrupt? Semua akaun dibekukan, nak keluar duit pun tak boleh, nak beli barang pun tersekat. Jadi macam mana nak teruskan hidup? Takut kan? Tapi inilah realiti. Bila dah bergelar muflis, kita hilang akses kepada semua sistem kewangan. Duit dalam akaun tak boleh guna, nak buat loan pun tak layak, nak beli rumah, kereta semua jadi mimpi. Masa ni satu-satunya penyelamat yang masih kita ada ialah emas di tangan. Emas fizikal yang kita simpan sendiri, tak terikat dengan mana-mana sistem. Tak perlu grant, tak perlu pengesahan, tak kisah siapa pun kita, semua orang boleh simpan emas. Sebab tu makin ramai mula simpan emas, bukan sebab nak kaya semata-mata, tapi nak ada backup plan kalau sistem jatuh atau disekat. Sekarang ni dah mudah sangat. Buka je akaun Gap, anda boleh simpan serendah RM100, nanti dah cukup keluarkan emas dan simpan sendiri. Ingat, duit boleh disekat tapi emas di tangan milik kita selamanya. Nak saya bantu mula simpan emas dan jadi penyimpan emas yang bijak? Boleh tengok pin video saya 5 langkah mudah simpan emas dan saya akan bimbing anda sebaiknya.